apakah bahagia yang puan rasa selepas penghijrahan ni? Dulu pun masa jadi artis bahagia juga kan, kenapa bahagia, tapi dia mesti ada difference kat situ kan. Mesti ada difference, bahagia sana, bahagia selepas hijrah. Jadi kalau puan ceritakan sedikit kebahagiaan tu yang dirasai selepas penghijrahan, ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okeylah kita semua? Okey ke tidak? Okey, dah kebas ke? Makcik-makcik, kakak-kakak dah kebas ke kaki? Nak tanya makcik-makcik, awak jawab apa? Makcik ke? Sabar sikit ha? Dia kalau majlis ilmu macam tu lah, pengorbanan tu kena ada. Sama juga dengan sewaktu saya berhijrah pada awal-awal penghijrahan, pengorbanan perlu dilakukan dan juga kena keluar daripada zon selesa sebab nak dapat ilmu, sebab nak dekat dengan Allah. Macam tadi tak cakap, tapi kena cool je. Macam itik, muka cool daripada bawah ke bawah. Alhamdulillah, ilmu tu sampai ke depan. Alhamdulillah. Okey, tadi Ustaz Ihsan tanya pada saya tentang apakah kemanisan saya setelah berhijrah. Lebih macam tu ya? Manisnya senyumannya, manis sungguh kurma itu. Ini lebih manis daripada senyuman sungguh di sini dan kurma Ustazah Siabak ya. Memang sesungguhnya memang sangat manis. Kalau nak cerita memang tak sempat 15 minit. Cuma apa yang saya boleh pendek-pendekkan adalah yang pertama, kemanisan tu saya rasa sewaktu hari pertama lagi saya hijrah. Saya ni kalau perempuan kan nampak dia daripada tak bertudung ke bertudung. Saya dulu memang daripada yang zaman-zaman jahiliyah tu tak tudung lah, tak tudung betul baju, memang nauzubillah saja lah. Jadi bila hari pertama saya berhijrah, saya menutup aurat dengan arti kata lain lah, saya bertudung. Yang manisnya bila tiba-tiba hari itu saya perasan, saya sedar tak ada lagi makhluk-makhluk spesies terancam, yakni lelaki-lelaki yang dengan selambanya datang pada saya, peminat lah, lelaki yang bukan mahram, datang pada saya, ambil gambar dekat-dekat, rapat-rapat, paling teruk letak tangan dekat bahu atau dekat pinggang. Memang ada makhluk seperti itu, spesies yang tak berapa nak terancam ya, memang ramai. Jadi hari pertama saya keluar dengan bertudung, menutup aurat, subhanallah, tak ada lagi orang yang buat saya begitu. Saya tak suka, walaupun dulu saya tak tutup aurat, saya tak suka orang buat macam tu kat saya. Berkali-kali saya tegur dan akhirnya saya macam yang diperlekehkan lah, sebab kita tak jaga yang asasnya kita tidak jaga. Jadi kita nak harap orang hormat kita, macam mana kita sendiri tidak orang kata memanggil orang untuk hormat kita. Jadi hari pertama saya keluar memang magic macam subhanallah, tak ada orang yang teori, tak ada dah. Jenis-jenis siswi tu tak ada dah. Tak ada, memang tak ada. Nak minta ambil gambar pun cakap elok. Kak Iyat ke? Kak Iyat saya nak minta. Biding lah kan. Kak Iyat ke? Dia tegak lah. Kak Iyat ke? Kak Iyat nak minta izin untuk gambar boleh? Allah Akbar. Kemanisan dia dah hari pertama lagi saya sudah rasa itu. Saya rasa selamat dan saya rasa mahal untuk pertama kali dalam hidup. Bukanlah nak kata seperti saya rasa murah, tapi akhirnya saya dapat penghormatan daripada lelaki di luar sana, lelaki-lelaki ajnabi. Itu first. Kemudian saya rasa lebih tenang daripada hati sendiri ya. Saya rasa tenang sangat-sangat. Hati saya lebih tenang. Dan Pak kata Ustaz tadi, kita tak rasa lah kita ni penjahat lagi. Kalau orang jahat, orang buat jahat kat dia, dia akan balas balik dengan jahat kan? Ini tidak. Kita akan automatik rasa tak apalah orang buat jahat kat aku, nanti Allah balas lah dia. Aku tak nak balas sekarang. Aku nak pahala, aku balas. Buat tak tahu atau kita balas dengan kebaikan. Jadi macam pokok. Orang bagi batu kat dia, pokok berapa? Bagi buah. Bagi buah yang masak lalu kepada orang yang bagi batu pada dia. Jadi kita kena ambil muhasabah diri, tukar. Kita tukar. Itu pengorbanan yang keluar daripada zona selesa. Jadi saya rasa tenang. Bila saya buat kebaikan, rasa sangat best. Rasa tak? Kalau kita contoh kalau kita macam buat selalu kita senang menderma, orang Malaysia memang murah. Bila mana kita kadang-kadang kita derma sikit, tapi satu hari kita akan derma lebih daripada biasa. Contoh dia boleh beli RM1,300.
rasa tak rasa macam puas. Dan kita akan tersenyum dan kita rasa subhanallah, memang kita akan rasa macam baik aku terdetik, tapi tolong jangan rasa macam tu. Bila kita buat baik, jangan kita rasa kita buat baik, rasa macam kita tak cukup lagi buat baik, kita buat baik lagi, rasa tenang dalam hati, tidur pun masa macam senyum. Itu yang saya lebih kurang macam itulah perasaan saya pada ketika itu. Bila kita buat baik dekat dengan diri dengan Allah, kita rasa sangat-sangat tenang. Dan tak ada nak marah-marah, boleh kawal perasaan marah. Saya ni jenis yang cepat melenting kalau ditegur dulu. Saya ni sombong kan, bila orang tegur, saya akan tegur balik orang tu, balas balik. Jadi bila dah berubah, rasa tenang dan tak ada rasa macam nak marah orang. Sebaliknya banyak beristighfar banyak zikir supaya hati kita lebih tenang. Itu yang kedua. Dan bila saya tenang, saya dapat menenangkan orang sekeliling saya. Dan bila saya bahagia dengan ketenangan yang saya dapat, saya dengan automatik secara langsung dan tidak langsung saya membahagikan orang sekelilingnya, terutama sekali suami dan anak saya. Mereka dapat melihat perubahan saya, dan akhirnya keluarga saya sedikit demi sedikit mengikut penghijrahan saya. Yang boleh saya kongsikan, adik saya anak sulung daripada 9 adik-beradik. Saya anak sulung, memang berat saya punya cabaran sebagai anak sulung. Saya orang besar dia, itu cerita lain. Jadi nak cerita dia, adik saya ada yang perempuan, ada 4 lagi di bawah saya. Adik-beradik 5 orang, perempuan 4 lelaki, 4 perempuan adik perempuan, dan semua mereka sama lebih kurang seperti saya cari hidupnya dahulu. Dan bila saya berhijrah, Allahu Rabbi subhanallah, mereka juga seorang demi seorang telah berhijrah. Yang pertama adik saya yang second last, yang kedua baru-baru ini berhijrah lebih kurang 2 bulan yang lalu, yang last sekali menutup aurat dengan sempurna. Bukan saja tutup aurat bila nak keluar rumah, tapi bila di rumah juga mereka menutup aurat dengan sempurna. Bila mana ada saudara mara datang yang bukan mahram, mereka telah diberitahu oleh saya kongsi dengan mereka, yang ini yang bukan mahram semua tak boleh. Jadi walaupun ipar-ipar dua kan, walaupun mereka mungkin macam saudara kita, tapi haram tetap haram. Haram tak ada condition, tidak ada syarat untuk family tak boleh, tidak. Jadi mereka jaga orang mereka di luar dan juga di dalam rumah. Saya sangat berbangga dengan adik saya, malah mereka lebih istiqomah kadang-kadang daripada saya. Jadi itu kemanisan bila saya berhijrah, kita turut mempengaruhi orang di sekeliling kita untuk turut berhijrah. Sebagaimana kisah hijrah Rasulullah kan, dia orang-orang kuatnya. Begitu juga kalau ada 5 orang kuat Nabi semasa hijrah baginda dahulu, 5 ada saya, mungkin ramai ke orang kuat saya yang turut berhijrah dan membantu penghijrahan saya, termasuk suami, anak, adik-beradik, ibu bapa yang paling utama. Dan saya dapat rasakan kemanisan yang paling utama, hubungan saya dengan ibu saya lebih akrab. Adik-adik semua, ibu dengan ayah ada kat sini tak? Ada? Tak ada? Saya nanti nak tanya, sayang tak dengan ibu dengan ayah? Hari ini ada doa tak untuk ibu dan ayah? Betul ke? Wajib doa untuk ibu dan ayah setiap hari berkali-kali tau. Bila setiap kali solat dengan doa. Jadi saya nak kongsi dengan semua, saya dengan ibu saya agak renggang hubungan dulu sebab saya jenis yang memberontak, sombong dulu. Jadi saya nak yang pertama, bila saya rasa tak seronok, saya macam kalau saya nampak ada perbuatan ibu yang saya kurang senang di kalangan mungkin contoh memanjakan melebihi adik-adik berpandang saya akan tegur mak, dan itu menimbulkan perasaan yang kurang senang pada mak. Pendek kata, saya sentiasa bergeser dengan ibu saya dulu, agak kurang rapat, lebih rapat dengan abang. Tapi bila saya telah berhijrah, subhanallah, alhamdulillah, saya lebih rapat dengan mak, boleh tidur di atas lidah mak. Maaf saya kalau pasal ibu saya akan cakap kesentuh. Sebab kita tahu syurga kita di bawah tapak kaki ibu kita kalau yang belum bersuami lah, yang suami tentunya suami. Jadi saya sangat sayang ibu saya. Kadang-kadang dulu sebab sombong dan itu kita tak dapat nak meluahkan rasa sayang. Tapi bila dah benteng ego dah dirobohkan dengan cinta Allah dan cinta kepada manusia, saya yang mudah mengatakan, mak saya sayang mak, minta maaf saya banyak dosa dengan mak. Saya selalu ucap perkataan itu, ungkapan itu sehari-hari dan saya amalkan. Dan kadang-kadang bila saya tak tahu, kadang-kadang kita tak sedar, kita dah melukai hati ibu kita tanpa sedar. Manusia ni kadang-kadang
Dan kita semua tak lepas daripada kesalahan. Kita semua pendosa, tapi pendosa terbaik adalah mereka yang bertaubat ya. Jadi kita amalkan untuk minta maaf pada mak setiap hari walaupun kita tak buat silap. Kadang-kadang mak saya kata, kau kenapa minta maaf ni? Tak apa, nak minta maaf juga. Saya belajar minta maaf sebegini daripada sahabat baik saya, Syakila dengan dia orang Perak, orang Lenggong. Dia adalah salah seorang kawan baik saya dunia akhirat, dan doakan kami bersahabat di dalam syurga. Dia memang setiap hari minta maaf pada ibu. Setiap hari telefon mak. Cuba kita tanya soalan tu pada diri kita, berapa kerap kita telefon mak kita? Adakah setiap hari? Berbanding dengan kita sibuk dengan duniawi telefon ataupun menghabiskan masa dalam telefon ni lebih daripada kita telefon ibu kita kan. Jadi muhasabah diri. Saya pun tidak sebaik sahabat saya, dan saya belajar banyak daripada dia, dan dia lah sahabat saya dalam penghijrahan. Saya belajar dan saya amalkan. Saya ambil, di telefon mak dia tak ada hari saya cuba. Jadi itu kemanisan ni bila saya boleh kencing dan nam dengan ibu saya selepas saya berhijrah. Dan tentunya bila dah baik dengan Allah, dengan Rasul, dengan ibu, bapa, suami, hubungan kita dengan orang lain juga akan terus dengan sendirinya akan terurus dan terjaga, sebab kita jaga orang-orang penting dalam agama, dalam hidup kita, dan orang lain insya-Allah akan terjaga, sahabat-sahabat tentunya. Jadi itulah, dan apa yang saya nampak, saya perasan pada awal penghijrahan, ada individu-individu yang seperti diterangkan oleh Ustaz tadi yang mungkin meletakkan jarak dengan saya, sahabat-sahabat artis ataupun seperjuangan seni. Memang ada yang macam bagus, boyolah ustazah, segeralah macam belaga alim, macam-macam alim kucing. Itu semua memang awal-awal penghijrahan, itulah yang sering kali didengar sama ada di depan saya atau di belakang. Tapi memang awal-awal sedih Ustaz. Tapi betul, bila kita dah ada ilmu, ada sahabat-sahabat yang soleh dan soleha untuk membantu penghijrahan kita, ada guru-guru yang boleh membimbing, semua tu dah tak jadi masalah. Asal kita dekat dengan Allah, kita tahu la tazal innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita kan. Surah Taubah ayat 40. Memang itulah ubat hati kita. Kita terasa Allah ada, tak perlulah risau. Jadi saya tak risau, saya memang tak sedih, dan semua ujian-ujian itu saya hadapi dengan alhamdulillah. Pada awal itu memang agak susah, tapi memang saya akui sahabat-sahabat saya makin berkurangan, dia rapat yang kancing. Tapi subhanallah, apa yang Allah tarik, Allah janji Allah akan gantikan dengan yang lebih baik kan. Allah hantarkan kawan-kawan yang lebih baik untuk menemani penghijrahan saya. Saya sekarang lagi banyak kawan berbanding dengan dulu. Handphone saya sekarang, phone book saya lebih ramai, bertambah-tambah sekarang berbanding dengan dulu. Dan saya sangat seronok nak kongsi dengan semua sahabat-sahabat saya yang soleh dan soleha. Lebih ramai sekarang daripada dahulu. Ustaz-ustazah penuh dalam telefon saya, phone book. Kalau dulu kawan-kawan terletis je kan, sekarang ni ustazah-ustazah, ustaz-ustaz adalah peneman penghijrahan saya, yang membimbing, banyak membimbing saya. Dan itulah, nak cerita banyak, tapi itu antara ringkasan penghijrahan saya. Dan semestinya hubungan saya dengan suami dan anak lebih utuh dan erat. Subhanallah. Dan saya sekarang seolah-olah saya sentiasa rasa macam saya diperhatikan oleh Allah, dan sebab untuk itu saya rasa malu untuk berbuat maksiat. Dan bila saya tahu yang Allah sudah berhati, selalu kita bercakap dengan Allah melalui doa lah pada adik-adik. Jadi itulah antara kemanisan yang kita rasa kita dekat dengan Allah, dan Allah itu sangat dekat dengan kita dan sentiasa mendengar dan akan insya-Allah memakbulkan segala permintaan kita kepadanya. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Apa lagi saya nak tanya? Ada lagi tak? Yang tadi ada yang tak saya jawab? Saya tu ada pun dah jawab dah tu. Cuma itu dah saya jawab ya. Dan sejam tentang ujian tu memang panjang, tapi saya dah ringkaskan tadi. Insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada puannya. Dan terima kasih juga kepada puannya kerana tidak memanjangkan slotnya pasal ibu tadi tu. Saya kalau puannya panjang sikit lagi, saya ingat hujan tahun ni. Hujan lah. Hujan juga tak apa, jangan hujan di atas pentas ni. Bahaya. Kerana apa? Kerana Allah sebut dalam Al-Quran,